Hello guys, welcome to Hafiz Ash Studio. Dalam video tutorial kali ini, saya akan sharekan macam mana cara nak buka cushion yang untuk penumpang dan juga driver punya di bahagian hadapan. Untuk bahagian belakang, saya ada buat video. Kalau korang nak tengok, korang boleh klik link yang ada dekat atas ni. Korang boleh klik dan terus boleh tengoklah video untuk buka seat dekat bahagian belakang. Dalam video ni kita akan buka dekat bahagian depan, kiri dan juga kanan. Okey, saya akan tunjukkan step by step macam mana cara nak buka. Sebelum tu, kepada korang yang belum tekan button subscribe, pastikan tekan button subscribe dan juga tekan button lonceng. Jom saya tunjukkan macam mana cara nak buka cushion hadapan, kiri dan juga kanan. Jom. Okey, cara nak buka cushion untuk bahagian hadapan. Sekarang kita akan buka untuk bahagian driver dulu. Cara nak buka dia senang je. Korang boleh tengok kat sini ada nut dekat bahagian depan. Korang boleh tengok kat sini ada satu, kiri dan juga kanan lah. Yang ni satu dan satu lagi dekat sini. Okey, ada dua nut, kiri dan juga kanan lah. Dia punya nut dia. Lepas tu kita akan tengok dekat bahagian belakang. Okey, ini adalah untuk bahagian belakang. Kita akan buka nut yang ni satu dan kat sana satu. Ada dua lah. Dekat depan dua, dekat belakang ada dua. Untuk nak buka cushion bahagian hadapan, kiri dan kanan, cara buka dia sama je. Okey, cuma yang beza dia untuk bahagian ni, bahagian driver, korang boleh tengok dekat bawah dia tu. Ni korang nampak ada satu wire. Ini adalah wire sensor dia punya seat belt. Ni lah dia punya wire ni, nanti kita kena buka lah dia punya soket dia. Okey, ini adalah sensor dekat bawah cushion bahagian driver lah. Ada setengah kereta penumpang pun dia ada juga. Jadi korang kena buka lah. Ni dia punya clip dan ni dia punya soket. Okey, korang tarik keluar dulu dia punya clip. Okey, dah buka clip. Lepas tu korang tekan dia punya clip soket. Okey dah, kita dah siap buka lah. Baru kita boleh buka dia punya cushion. Okey, sekarang kita akan buka cushion. Sebelum tu, korang kena ada spanner lah. Spanner saiz 12, tak kisahlah spanner riket ke, biasa ke. Ataupun kau nak pakai jenis box pun boleh. Tapi macam aku lebih senang guna impact wrench je. Lagi senang lah untuk buka. Saiz yang dia pakai adalah saiz 12. Jadi sekarang kita akan buka dekat bahagian depan dulu. Lepas tu kita akan buka dekat bahagian belakang. Okey, sekarang kita akan buka. Okey, buka dia lawan jam. Okey, satu dan dekat sini ada satu. Okey, dah. Kemudian, selepas korang dah buka dekat bahagian depan, korang tekan, korang tolak ke depan kerusi. Okey, tolak ke depan untuk supaya senang kita nak buka dekat bahagian belakang. Okey, sekarang kita akan buka dekat bahagian belakang lah. Okey, sama je. Buka lawan jam. Okey, dah siap. Kita dah siap buka. Okey, sekarang kita akan keluarkan cushion ni. Tapi ingat, pastikan sensor dekat bawah korang dah cabut. Lepas tu korang turunkan sikit. Okey, untuk senang lah buat keluar. Korang turunkan sikit. Lepas tu korang boleh angkat, buat keluar. Okey, korang just angkat aje buat keluar. Okey, kita dah siap lah. Kita dah siap buat keluar satu cushion. Sekarang kita akan buka satu lagi belah penumpang. Okey, kita dah siap buka satu. Sekarang tinggal satu lagi lah dekat bahagian penumpang. Cara nak buka dia sama je. Ada 4 skru. Dekat bahagian depan 2 dan juga belakang ada 2. Okey, sekarang kita akan buka lah. Saiz dia sama je. Korang pusing je, ikut lawan arah jam. Okey, dah. Lepas tu korang kedepankan sikit. Okey, kedepankan sikit. Lepas tu kita akan buka dekat bahagian belakang. Okey, sekarang kita akan buka nut dekat bahagian belakang. Okey, cara nak buka dia sama je. Okey, kita dah siap buka dia punya skru. Ada yang 4 kan, 4 biji dah buka. Okey, sekarang kita akan turunkan sikit.
Turunkan sikit supaya senang lah kita nak buat keluar. Lepas tu buat keluar je, sama je macam tadi. Buat keluar je. Okey, dah siap lah. Kita dah siap buat keluar cushion sebelah penumpang. Okey, kita dah siap keluarkan 2 kerusi di bahagian hadapan. Dan inilah keadaan dekat dalam. Ni kalau korang nak vacuum, korang boleh vacuum. Okey, dah tak ada cushion. Senang je cara untuk buka. Okey, sekarang kita akan pasang semula cushion. Okey, kita ambil cushion, angkat je, sama je. Pegang macam ni. Okey, lepas tu korang masukkan kepala dulu. Okey, korang masuk belah kepala dulu. Korang just masukkan je. Tapi hati-hatilah, jangan sampai kena body. Okey, dah. Lepas tu, dah masuk macam ni. Korang bagi center dekat bahagian depan ni. Okey, dekat bahagian depan ni. Korang nampak ni? Ni dia tak masuk Yang ni, dia kena duduk kat sini. Okey, jadi korang jangan tolak je ke depan. Okey, dah siap. Lepas tu, bila dah siap, korang boleh skru semula. Okey, korang masukkan dulu skru. Masukkan je kat dalam ni. Okey, korang masukkan satu, kiri dan juga kanan. Tak perlu ketatkan, masukkan dulu. Okey, dah siap. Cushion ni korang bangunkan balik. Okey, lepas tu kedepankan. Okey, kedepankan sampai habis. Sekarang kita akan buat dekat bahagian belakang. Okey, sekarang kita akan pasang dekat belakang lah. Belakang ni kalau tengok dia tak center kan. Jadi korang kena adjust sikit. Adjust sikit. Boleh masukkan satu dan dekat sini ada satu. Ni pun korang kena adjust. Okey, adjust. Lepas tu dah boleh masukkan. Okey, lepas korang dah masukkan skru, semua skru dah masukkan. Yang penting masukkan dulu baru ketatkan. Okey, jangan letak dekat sini korang tembak. Nanti trip boleh rosak. Okey, sekarang kita akan ketatkan lah. Okey, korang just ketatkan je. Okey, bahagian belakang dah. Sekarang kita akan buat dekat bahagian depan. Okey, untuk buat bahagian depan, cushion ni korang kena tolak ke belakang sampai habis. Okey, dah siap. Sekarang kita akan ketatkan semula lah. Okey, dah. Okey, selepas korang dah pasang skru, jangan lupa pasang semula dia punya ni. Dia punya sensor lah. Okey, ambil dia punya soket ni yang tadi, masukkan je. Senang je. Okey, dah. Lepas tu dia punya klip ni masuk semula dekat klip dia. Okey, dah siap. Okey, kita dah siap pasang semula dekat bahagian hadapan, dekat bahagian driver lah. Cushion bahagian driver hadapan kita dah siap pasang dia punya skru dan juga sensor. Sekarang kita akan pasang semula dekat bahagian penumpang. Cara dia sama je. Okey, sekarang kita akan pasang semula cushion dekat bahagian penumpang hadapan. Okey, cara dia sama je macam tadi. Okey, korang angkat. Lepas tu korang masukkan kepala dulu. Masukkan kepala dulu. Korang pusing. Okey. Dah. Lepas dah jadi macam ni, korang centerkan dekat bahagian depan. Okey. Lepas tu, yang ni korang adjust ke belakang. Dah. Okey, korang centerkan dekat bahagian depan ni. Bagi dia sama dengan lubang lah. Okey, dah sama dengan lubang. Skru balik. Okey, dah. Okey, dah. Lepas tu, cushion korang tegakkan. Kedepankan. Okey, sekarang kita akan buat dekat bahagian belakang. Okey, sekarang kita akan ketatkan dan pasang dia punya skru dekat bahagian belakang. Cara untuk buka kedua-dua cushion ni sama je. Okey, sama je. Jadi kita akan pasang dekat sini. Pasang kat sini satu. Satu lagi dekat sini. Okey, lepas dah siap, kita akan ketatkan.
Okey dah, kita akan ketatkan semula dekat bahagian depan. Jom. Okey, kita akan kebelakangkan dulu kursi ni sampai habis. Okey, lepas tu korang just ketatkan je. Sama je macam yang korang buat sebelah driver tadi tu. Sama je. Okey, korang boleh ketatkan. Okey. Dah. Settle. Okey guys, korang dah tahu kan macam mana cara nak buka cushion di bahagian hadapan untuk bahagian driver dan juga bahagian penumpang. Cara dia nak buka cushion ni senang je. Alang-alang korang buka tu kan. Korang buka yang belakang sekali, lepas tu korang vacuum. Baru puas hati kan. Okey guys, semoga video ni dapat membantu korang dan memberikan manfaat kepada korang. Jangan lupa untuk support YouTube channel saya dengan tekan button subscribe dan juga tekan button loceng. Okey guys, semoga video ni bermanfaat lah. Sekiranya korang ada soalan ataupun korang ada nak request video tutorial, korang boleh komen je dekat bawah. Okey guys, sekian daripada saya, Hafiz. Assalamualaikum.